Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa di siaran live langsung bicara tanah air pada malam ni, malam yang ke-7. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan baik malam ni, malam yang ke-12 dah deh. Kita menunaikan fardu puasa. Dan juga tidak lupalah kita banyakkan salawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pendengar yang mana sedang ikuti bicara tanah air sejarah kita pada malam ni. Alhamdulillah, sekali lagi seperti biasalah malam ni kita pun sambungkan lagi bicara sejarah kita malam ni. Malam ni pun masih lagi kita duduk dalam bicara tanah air kita dalam kitab sejarah yang bernama Tarikh Patani. Tarikh Patani pada malam ni jatuh kepada muka 15. Kalunya siapa ada hak saline Syekh Daud, dan juga duduk di muka 275. Kalau siapa hak ada kitab seperti saya duk pegang tangan ni. Maka hari ni masyarakat kita riuh. Pada hari ni tu riuh sangat. Kerana hari ni hari hari orang pilih nombor. Tak ada pilih putih lagi, hari ni orang pilih nombor. Bagi calon-calon wakil rakyat kita. Dari tempat kita ni ramailah. Kita duk temu pai kat tepi jalan tu banyak. Ataupun kita duk temu beberapa orang wakil rakyat, calon wakil rakyat tu. Duk turun pergi ke masjid, turun ke kampung, turun pergi ke tempat pulau, jumpa orang ziarah orang itulah. Jadi alhamdulillah, sungguhlah mak kita ni pakaknya ramai orang nak jadi wakil untuk kita dia. Iaitu orang hak calon diri. Rela diri nak jadi wakil rakyat. Dah. Niat baik tak niat baik wallah alam kita tak tahu dalam hati demo tu. Dah banyak parti lah. Dah ada 7-8 parti. Beberapa kek letang mak kita ni dah ada 8 orang bodoh. 8 orang 8 pak. Dah 8 parti. Maka bila nombor dah tu dia pun nak mula berjalan adalah hasil tu cari suara. Cari suara ni sebenarnya kena cari di awal dah. Dan juga kalau dah calon tu orang molek dah tak kena cari banyak. Dah sebab kita orang rakyat ni dok dah lehti belaka dah kita kena pia, kita nak ambil pia. Iaitu kita nak ambil pia-pia ni bukan duk sudah di hak cak kelabu malam ni esok nak milih dak lah. Dah. Kita mikir panjang. Kita mikir panjang ni hak boleh tupai dalam masa 4 tahun. Kita mikir molek lah wahai rakyat semua dah. Kita nak tupai hak semalam dia mau 1,000, 2,000, 3,000 ke sampai 5,000. Kita nak pilih nak hak boleh tupai sampai 4 tahun. Orang hak kecek hak kita, orang hak kecek isu kita, orang hak ada email, orang hak tak Islam depan. Hak tu lah kita nak sekali. Maka kalau kita pilih orang yang arif, kita boleh orang arif. Kalau kita pilih orang jahil, maka bolehlah orang jahil. Jadi wakil kita, wakil rakyat. Nama dah. Putan Raksadon. Iaitu wakil rakyat bahasa Melayu tu wakil rakyat dah. Lepas tu kalau kita pilih wakil rakyat lagu mana, lagu tu lah. Dah. Duk tah kita belakang. Duit 1,000, 2,000 ni tak ada payah. Sebenarnya. Semua orang kampung tu payah nak mulih motong apa kilo dah.
Tapi kita kira lah kata duit hak we tu duit po. Mari di mana? Ya we kita ni atas rasa apa? Katalah minyak mutu, katalah minyak kereta. Deh. Tapi ada udai sebalik batu, jujur ikhlas tu setara mana dalam hati mereka, maka duk tah kita sendiri nilai. Kalau kita pakai ilmu, pakai kesedaran, kita nilai boleh. Kalau kita pakai nafsu, pakai setan, pun Allah tangis lalu dah. Gitu semualah. Kira ambil diri, kiyah ambil diri dah. Saya hanya boleh sapa kok kita ni kesia kok kita tu ya. Nanyu kok kita tu ya. Dah. Jangan dok buat mikir supaya ambil dulu. Fikir kata siapa jadi pun supo ya. Tak ada beza apa banyak. Jangan gaduh. Dah. Sebenarnya zaman sekarang ni tak seperti dulu dah. Dah jangan duk begal wah pia jadi pun supo. Pia jadi pun supo muka kita dah Allah tangis semua. Tu. Jadi kata kena beza tahun ni. Rak ni lepas raya kita nak milih ni beza dengan lepas-lepas dah. Paling molek sekali lah kita kira molek kita nak ambil siapa. Bukan ambil adik-beradik. Bukan ambil orang kenal. Dah. Bukan ambil orang kaya. Bukan ambil orang jangok. Bukan ambil orang rapat pada kita. Ambil orang yang paling beriman, paling yang takut ke Tuhan dan juga paling tolong rakyat sekali. Ambil dia tu lah. Saya pendapat atas rasa peribadi lagu ni je lah. Dan kita nak ambil siapa pun atas kita juga. Maka Alhamdulillah pada malam ni kita sambung cerita kita muka 275 dalam kitab tarikh, muka 15 dalam isi tarikh Salinah Syekh Daud. Bismillahirrahmanirrahim. Kalulah kita ingat pada malam yang lepas kita duk bicara tanah air kita ni bersakut dengan negeri segara, negeri lega. Dah. Ada Jawa, ada Kemin, duk bersakut dengan duk musuh pergi mari duk gubuk anak tina tu lah. Akhirnya ame molek dah siap molek dah. Dengan kerana Raja Petaning pun kira dah lah. Kalau kita ingat pada malam lepas tu, segara tu ada anak tina jangok, anak Raja lega duk nak. Dah. Tiba-tiba Raja Petaning tu kiwi anak Raja segara nikah dengan anak apa ni? Nak nikah dengan anak Raja Jawa. Maka lega pun pergi serai segara. Akhir sekali pun Taning pun kena jong. Bojong wis segara nikah dengan lega, Jawa pun murih ke Taning pula dah. Maka Taning pun hantar anak betina dia nikah dengan Jawa. Maka cuk. Selesai. Dah. Zaman dulu raja tak ada apa banyak dah. Kita Torano raja dulu boleh longtung betul-betul dulu. Ambil negeri hidup tarung, hidup gomo gitu lalu gubuk retina sore. Kita kena faham pada zaman yang kita duk kecek tu zaman belum Islam. Dah zaman langka suka. Maka malam ni pun masih lagi duk dalam masa langka suka lagi ni, tak ada hidup di Gresik lagi dah. Dah sebelum kita nak lanjut ke, nak mula masuk isi, marilah kita ramai-ramai share dulu. Share dulu banyak sikit. Sebab apa? Sebab ia ada penutup pe. Jadi orang hak mikir tak molek ni, dia hidup karu glomel, dia hidup katuk glomel beberapa tempat jadi payah masuk, payah tengok. Maka cara kitanya, kita pakai share. Hak mana masuk dah pakat chair banyak tu ya buat glomel gelak duk katuk tu ya temu sendiri. Ya temu sendiri no pakat chair pakat tengok. Kita kena kaca lagu tu lah. Sudah. Kalau kita nak halau setan tu tengok ayat. Dah. Nak hemat setan tu tengok ayat dah. Nak hemat kafir tu kena baca lekak. Lepas tu nak hemat orang mikir ngaruk tak molek dengan baca jarah kita ni, kita pakai cewi banyak, tak apalah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadan. Maka adalah hikayat Patani sangat
masyhur kepada negeri Cina dan Arab. Ni ambil Syahdan di muka 15 tu duduk kat tengah-tengah tu. Siapa ada kitab ni buka di tengah-tengah tu deh. Dia kata Syahdan maka adalah hikayat patani, sejarah tani kita ni deh. Sangat masyhur kepada negeri Cina dan Arab. Jadi kata Taning ni terkenal, bersohor. Bersohor kepada negeri Cina dan Arab. Dan Hindi. Dan Jawa. Yang sebut 4 negeri ni. Kerana negeri lain tak sebut. Boleh jadi kata pada masa ni negeri-negeri lain yang ada lah ni tak ada jadi negeri lagi. You duk jadi kapung ke jadi muking ke jadi daerah halau-halau. Lah ni kita duk kecil beribu tahun dah. 700-800 tahun dulu ni. Negeri besar-besarnya ada sebutnya ada negeri Cina, negeri Arab, negeri Hindi, negeri Jawa ni tempat tamadun lama-lama saja ni duk sebut ni. Arab pun banyak kabilah, banyak negeri pula di Arab tu pun. Dah. Cina sendiri pun banyak kabilah, banyak grup raja duk meretah juga. Dinasti-dinasti keturunan tu. Hindi pun sama, Jawa pun sama. Maka kita umumlah kata negeri Cina, negeri Arab, negeri Hindi dan negeri Jawa. Dan orang ajaib ini orang asing. Orang asing ni mana tu orang luar Taning lah. Orang luar Melayu Taning kita ni lah. Orang panggil orang ajaib ini datanglah berniaga di Patani. Dan bertambah-tambah masyhur namanya. Tu dia. Ya apabila nama Taning di bersohor gi gata siapa ke negeri Cina, gi siapa ke negeri Arab, gi siapa ke negeri Hindi, gi siapa negeri Jawa. Jadi pak-pak tamadun, pak-pak negeri besar ni ada sebut, ada catat sakut pak dengan langkah suka Taning kita ni berlaku. Walaupun dia panggil dengan logat pesing dia. Supaya kita panggil Arab tu lah. Sebenarnya huruf Arab tu tak ada. Dia kena Arab. Fathah ra tu. Arab. Arab Quraish. Kita Arab Quraish. Itu logat Taning kita dah. Makkah kita panggil Mekah. Madinah. Arafah. Tu logat Taning tak ada apa dah. Hak tular tu juga. Tapi logat kita. Maka orang Cina pun supalah. Orang Cina dia tak ada sebut langkah suka. Dah. Sebab orang Cina ni logat tu mengikut mulut hidung dia, makrak dia ni. Dia panggil Taning tu Lang Yasho. Langkah suka tu lah. Orang Cina panggil Lang Yasho. Kalau orang Arab, langkah suka, orang Arab panggil Lankosuka. Dia tak ada ngor orang Arab. Dia pakai nun. Lankosuka. Pas tak kena duk idgham apa deh. Nama idgham nun mati dengan kah. Lankosuka. Ada juga. Dia bukan Quran deh. Lankosuka. Dia panggil. Orang Hindi. Orang Hindi dia panggil langkah suka ni panggil Ilangkasoka. Tu orang Hindi. Bagi orang Jawa panggil langkah suka. Supo. Dia logat supo orang Melayu deh. Langkah suka. Supo. Jadi, wadi gopak bakor besar-besar di dunia dekat-dekat dengan Taning ni deh. Dia pakai mari menega di Taning lah. Sebab pak bakor besar-besar ni mari menega di Taning. Maka bertambah masyhur namanya. Itulah nama-nama langkah sukan dia di Kob Soho.
Sebab pak bakor ni mari duk menego di Petaning. Dan waktu itu perahu lalu lalang dan singgah ratus-ratus bilangan. Jadi mo ni dia mari kok lak belakang ni. Wak emo orang Cina, wak emo orang Arab, wak emo orang Hindi, wak emo orang Jawa, mari menego di langkah suka kita di Petaning kita ni melalui jalan laut belakang. Mari kok laut, dia tak berjalan kaki deh. Lepas tu pak-pak ni boleh jalan kaki belakang ni, mereka Jawa. Kena-kena pun Jawa nak lakah laut. Tapi Cina nak jalan kaki mari mah kita ni tak padai. Hindi, Arab nak jalan kaki pun tak sapa seumur hidup jauh. Deh, maka yo mari kok laut ni. Mari kok laut. Maka mari kok laut dan waktu itu perahu lalu lalang dan singgah ratus-ratus bilangan lah. Dia bawa mari kok laut wak perahu dia. Deh, mari duk cok, mari duk parking, mari duk belabuh dalam teluk Taning tu penuh. Penuh tapak ke mana? Ratus-ratus. Negeri lain pun ada. Kemeng pun ada, Sia pun ada, Bugis pun ada, Jepun pun ada, tapi dia tak ramai supaya dengan pak bakar ni. Pak bakar ni dah besar. Pada zaman ni, orang putih tak mari lagi. Jenis bakar orang putih ni, orang barat ni, Farang ni dia. Dia tak ada mari lagi rumah kita, masalah. Dia tak sapa lagi rumah kita. Masalah dia baru kenal orang Arab dengan orang Cina, orang India. Jalan darat lagi. Abang jalan sutera ni. Tapi dia tak mari lagi kok laut ke rumah kita. Deh. Kapan ratus-ratus mari ke rumah kita? Deh. Dan sampai kepada pengkalan siang menjadi malam. Mana tu duk mari semua. Grup-grup masuk, tu baik. Sapanya, siapa malam ni, kita gamas puluk dah. Tengah hari pun penuh malam pun orang duk mari lagi tak ada putus-putus dia mau kata. Lagu tu dah berkalan di Petaning pada masa tu. Dah, sia jadi malam jadi sia perahu duk masuk mari. Grup. Habis ratus-ratus lah. Maka dama sangat-sangat banyak jual di pekan-pekan Patani. Sebab perahu hendak buat pelita pasang di tengah laut dan buat bekal belayar. Bo mari banyak sia malam mari yak ratus-ratus Bukan puluh-puluh dah pun dah. Bukan puluh-puluh dak ni bilangnya dia ni. Siapa nak sebut kata ratus-ratus banyak. Ratus-ratus mari ni siapa nak dama. Dama ni sangat-sangat banyak je kata duk jual dalam pasar, dia kata jual di pekan-pekan, dalam peke. Deh, iaitu di pasar di Petaning tu lah. Langkah suka kita ni penuh. Dengan dama. Sebab apa? Dia kata perahu hendak buat pelita. Zaman dulu orang buat pelita dengan dama. Kena dama. Dama ni minyak kayu. Orang ambil di pang kayu adalah. Cara dia korek-korek di kayu tu hak tubai pengetah tu. Lepas tu dia kerah. Dia kerah tu dia gibuh humu gapo tu. Tu pelita hak zaman dulu sekali. Pelita minyak gas mari rung yang kedua. Lileng yang ketiga baru pelita peva ni mari belakang. Ni pelita dama dia panggil. Dah habis dama tu. Dia ada cara buat dia lah witeh tu. Maka banyaklah jual di Petaning tu dama tu. Sebab puak-puak mari menego buat pelita. Buat pelita pasir dalam kapal dia duduk dalam laut sodah. Dah. Lepas tu dia buat bekal belayar. Bekal belayar makna tu kalau dia belayar waktu malam dalam laut ni dia coh dama lah nak nampak. Supaya kita pergi duduk kat patah tu kan kita nampak pelita lak. Kalau laut tu pelita hak moden dah lah ni. Pakai minyak tu dah. Pakai minyak start enjin ke apa tu nak pergi pelita nyala tu. You nak pergi cerah dah. Tu. Tu pasar dama. Jadi buat bekal belayar
pergi jauh-jauh. Nak pergi jauh-jauh ke apa ni, you kena pakai dama lah. Maka tani kita pun buat dama pun banyak lah. Okey, duk jual dama untuk nak buat pelita. Dan di pengkalan Patani, jikalau lihat pada waktu malam, seumpamalah bintang-bintang di langit. Kerana cahaya api pelita berkilat-kilat rata-rata laut. Nak oyak kata ratus-ratus kapal, waktu malam tu deh. Kapal haduk labuh tu kita kena faham lagu ni. Fok hok mari belayar dengan kapal dia tak tidur tak darat. Dia tidur lek kapal. Dia mari cok kapal tepi-tebing. Kalau tani kita zaman dulu tepak dia di pelabuhan di Rusmile. Di pelabuhan Rusmile dengan pelabuhan Kuala Bekoh, dua tepak gecok kapal. Rusmile ni tepak laut luar. Lepas tu dalam teluk ni kok kapal parik, kok Tanjung Luluk ni, Kuala Bekoh tu, dia cok kapal dalam teluk Taning tu, lepas tu dia coh dama waktu malam. Bila coh dama waktu malam ni, lah kita sebut kata seumpama bintang-bintang di langit. Malam ke dah? Kita ita tengok le teluk Taning lelak tu, klik la tu. Supaya bintang atas langit. Sebab apa? Sebab cahaya pelita tu berkilat-kilat, berkelik-kelik tu. Gata-gata laut. Nak jatuh orang mari ramai. Senang sungguh duk tanya mai dulu dah, tak kesik. Orang luar negeri mari banyak, dia beli dama, dia coh pelita. Jadi supaya bintang atas langit dah lak. Tu. Inilah zahir kebesaran dan masyhur negeri Patani kepada orang-orang ajanib seluruh dunia. Hak ni lah hak jadi bukti besar kata tani kita ni besar dan juga bersohor dalam peringkat dunia pada masa tu. Peringkat dunia pada masa tu. Sebab apa? Sebab orang luar negeri bakal mari menego di Petaning. Bakal menego di Petaning. Lepas tu coh pelita dama, riak kelik-kelik dalam laut Taning tu supaya ngabite atas langit dah. Ratus-ratus kapal belayar hok mari menego. Apa kita gambar kata kalau kapal belayar tu 100 T, atas kapal paling rendah dia kena ada 30 orang. Pas 100 T 3,000 orang dah ke luar negeri. Mari menego di Taning, pas tak sedap lagu mana lagi Taning kita nak menego dengan orang luar. Tu mengikut jarah kita tu sedap dah. Dah. Tu wakwi dunia kena Taning kita. Dan orang Arab dan Parsi lalulah pergi ke negeri Cina dan Khmer. Dan banyaklah orang-orang Arab datang bernego dan duduk di negeri Patani. Tu. Lepas tu dia kata orang Arab dengan orang Parsi. Orang Parsi ni kalau nak banding mudah-mudah lah ni orang Iran. Orang Iran. Iran ni bakal lain, dia bukan Arab. Arab tu Arab. Parsi. Turki. Dia bakal lain tu. Jadi orang Arab dengan Parsi ni deh. Dia lalu jalan nak pergi ke Cina. Kena berhenti Taning. Dia nak pergi ke Meng pun kena berhenti di Taning. Maka bawa berhenti di Taning, orang-orang Arab pun dia datang bernego dan duduk di negeri Taning dulu sebelum nak pergi ke Cina dan ke Meng. Dan orang-orang itu bercampur kahwin dengan orang Melayu. Dan banyaklah keturunan mereka duduk di Patani. Ni mula-mula hak nak yakwi kena. Kalau asal ke Taning kita ni rupa biasa lain. Yang mana ada dalam catat teh hak catat teh Liang Su. Nama catat teh Liang Su, kerajaan Cina dinasti Liang. Catat pada tahun 515. Tahun 515
Zaman Raja Cina yang bernama Uti Hongte. Uti Hongte, Raja Liang Su. Kerajaan Liang Su Cina, dinasti Liang. Dia kata pada zaman dia ni, kerajaan Langka Suka, Hatta Duto Langka Suka, gi jumpa di negeri Cina. Jadi, Raja Langka Suka pada masa tu, Cina catat kata nama Forciatatua. Forciatatua. Cina dia panggil turut logat dia. Forciatatua. Dia tu kena panggil logat dia. Okey Cina ke pak kita ni? Dok. Logat Cina. Supaya kita bila Nabi, nama Nabi, pak kita tak sebut betul-betul dengan suruh Arab. supaya Nabi Sulaiman, kita panggil Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim, kita panggil Nabi Ibrahim. Ismail, Nabi Ismail. Lepas tu kalau orang Iraq kenal ke? Orang Iraq tak senang tu. Ibrahim. Sulaiman, Nabi Sulaiman, kita kecek dengan burung, kecek apa kayu, Nabi Sulaiman. Orang Iraq tu ada Nabi Sulaiman. Tak ada. Sulaiman. Nabi Adam, kita panggil Nabi Adam. Siti Hawa. Ayolah orang kita. Dah kita jangan buat bodoh lah. Sebab pasal dia manusia ni tak sama, okay? Mana tu orang Cina you nak panggil gajah taning pada masa tu nama sebenarnya Pakadatta. Tu nama sebenar. Pakadatta. Kita tak biasa dengar pula dah Pakadatta ko sama mana pula dah. Nama turut orang India, Raja Melayu kita ni. Dia tak ada Islam lagi. Apabila nama Pakadatta, Raja Cina panggil Forciatatua. Tu dia. Forciatatua. Jadi Raja Pakadatta hatta Duta Taning. Duta Taning nama apa? Duta Taning nama Encik Tua. Duta Taning nama Encik Tua. Tapi apabila pergi ke Cina, orang Cina panggil Shitua. Sia pergi balik bahasa. Tak nama Acita. Payah lah dengan sia. Sia hidup kepek. Payah nak buat di bek logat sia lah. Sebab Raja Pakadatta dia kata nama Raja Pakatat. Perpotisat. Apa dia pelat-pelat? Sia. Kacau dok mengaku presiden sia dia. Nama Melayu kita ke? Sebab Raja Indira tu lah. Dia panggil Paya Intira. Orang India dengan suka. Kakaklah suka dipelet. Sungguh bahaya Indira. Kalau orang tani kita benar panggil Indra. Indra. Faham tak? Indra. Kita pun gimana tu lagi kubur Paya Intira. Allah. Rasa tu hidup mek. Kita bakal Melayu bukan bakal sia. Gajah Indira lah panggil lah logat kita. Kalau kita pakai pakai logat seperti sia, ngaji angkrik pun bodoh. Dia tunggu sia strawberry, teben, sekun, student. Set ngol dah. Kita logat Melayu dah. Strawberry. Table. Dia kata tak table. Boleh. Goda. Gujing bodoh. Ni teruk logat sia makan berke. Orang Malay, orang Indo suka dengan orang tani kita kecek makan berke. Hugo ke burger. Makan apa beli burger. Baru kena ni berke. Dia sungguh. Supaya agak ambil cai khomong sikit buka internet, buka laptop, buka Google. Google. Orang putih panggil Google. Pak kita Google suka Google nakal pun panggil Google. Emang bodoh, kukan logat pelepok mu tu. Habis tu nak bijak ngaji bahasa Inggeris, tu bek logat Melayu, itu bek logat putih dah. Ngaji Arab tu bek logat Arab dah.
Wirti buat kita. Habis kena tahu jati diri baru tak benar. Ni duduk table. I sit on the table with teacher and student. Tadi ada student, teacher. Lorak boleh gitu. Ni pandai-pandai buat kita yang bodoh dah. Maka Raja Pakadatta tadi, dia hantar encik tua tadi, orang Cina panggil Ershi tua. Rupa parah dia ada jelas. Ada siapa hari ni? Rupa parah orang Melayu tani kita, ada siapa hari ni? Dia sebut kata mana? Dia sebut kata, mengikut dalam catatan Lang Yashua, dia kata negeri Lang Yashua terletak di arah selatan Laut Cina. Selatan Laut Cina. Ya Cina duk atas tu, ya laut lek bawah Cina tu lagi dia kata. Negeri Lang Yashua. Ia berjarak jauh daripada pengkalan Kuangtung. Kuangtung, siapa panggil Kuangtung? Ada 24,000 li. Li tu panggil pengukur Cina. Kalau orang putih panggil mile. Kalau sia kilometer. Kilometer masalah juga sebenarnya kilometer. Kita panggil batu. Jauh apa batu tu lah. Jadi iaitu 24,000 li. Kalau nak plan jadi kilo gini banyak mana pun tak jelas kot. Saya pun duk cek dah tu belik gitu. Tapi tak apalah. Dia kata sebelah utara negeri Lang Yashua bersepadu dengan negeri Pan Pan. Negeri Fan Fan, orang Arab panggil Fan Fan, iaitu negeri Pan Pan. Lepas tu, dia kata negeri ni, kalau jalan kaki daripada utara negeri dia, sampai selatan negeri dia, pakai masa 20 hari. Kalau atas turun bawah. Kalau berjalan daripada timur, pergi kepada barat, 30 hari. Dia kata ibu kota dia, ibu kota dia ada benteng keliling. Ada benteng keliling 4 segi, ada pintu. Lepas tu ada menara 2 hotel. Menara pintu, menara ni hokoi. Menara 2 hotel, ada pintu, ada pagar keliling. Lepas tu raja dia bernama Pakadatta. Tu hak Cina panggil Forciatatua. Forciatatua. Bahasa Cina dah. Ketika raja dia nak berangkat pergi ke mana-mana, raja dia akan naik gajah. Akan naik gajah jadi kenderaan. Lepas tu ada payung putih. Ada payung putih iring. Iring ni makna tu beraja nak lalu tu dia buat tebang kain putih. Dia rakyat tak boleh tengok. Maka kalau gajah tu baik pergi keluar luar, rakyat biasa kena tunduk kepala, kena bokok, sembah. Nak tengok tak boleh. Kalau tengok, salah. Tu ada Islam lagi kau ni. Dia pakai gajah dewa, kan dah. Lepas tu, apabila nak berlarak pergi, ia akan genar. Ia akan genar dengan palu. Ia ada palu dia. Bunyi dung dung. Pasal mana wallah alam lah. Tergambar apa guna silap tu lah dah. Lepas tu, dia ada bendera ataupun panji. Panji bawa pergi depan. Panji gajah pergi depan. Lepas tu dia kata, di samping gajah tu diiringi dengan askar-askar yang berwajah bekeng. Ya kena ambil askar hok muka bekeng. Rasa. Ni, pasal dulu tak ada kutingnya apa kita. Misal panggil. Lepas tu kacang rambut pelok panjang gitu. Jalan lagi. Buat dewa, buat lemeng gajah gitu. Ya tu askar-askar hok muka bekeng-bekeng tadi ni adalah penjaga raja dia. Dia kata penduduk di Langkah Sukat lelaki dan perempuan suka rambut panjang. Tahu rambut panjang. Yate tino rambut panjang belakang. Kalau orang tino ni siapa ni? Punggung rambut panjang. Orang jate rambut apa bahu. Rambut panjang juga.
Ya payuh nak kerak dia dulu. Dia tu suka rambut panjang, mana tu rambut panjang belakang lah. Lepas tu kalau perempuan ada berpakaian dengan kain yang bernama kipei. Orang Cina panggil kipei. Kipei ni kita rujuk klik kepada sejarah, iaitu orang Cina panggil kapah. Kapas. Mau kita panggil kapah, orang Cina panggil kipei. Iaitu kain-kain yang buat daripada kapah, iaitu pafai. Saya Cina panggil pafai. Kain tenung, kain kapah biasa tu lah. Orang Cina panggil kipei. Lepas tu ada permata. Permata dan belian. Hiasan. Padak pit ploy. Mana orang Tino ni dia pakai kok tekok, kok tangan, gelar, tekok tangan gitu pakai kain kapah. Lepas tu kata yang lelaki ada kain selindang di bahu. Ada kain selindang atas bahu. Lepas tu ada tali emas di leher. Pakai tali tekok. Tali emas duk tekok dia kata. Lepas tu semua pakai subang. Lingo ni pakai subang lah kau. Jatuh dak ya ni. Tina dak. Jatuh. Sampai dulu. Dan juga subang ni bulat. Subang bulat. Lepas tu pakai tali kenik lah kau. Ya tak? Pakai tali kenik belakang pinggir. Tu bagi orang lelaki. Jadi orang lelaki ni dia pakai kain je. Dia pakai kain je. Baluk lagi. Lepas tu dia ada kain tak tabahu lagi. Tu dia datang. Orang Tino dia pakai kain juga. Tapi dia pakai dia katuk di pusat saja. Turun bawah. Atas dia lepas. Duk kening-kening gitu. Tak malu. Malu ke apa? Dia tak ada Islam. Kalau kita tengok ke, zaman Belanda ada muka ramah mula-mula ke dah. Dia pergi Jawa, pergi di Bali, di Jawa ke, kopek duk luar belakang ke Tino. Walaupun Islam dah kau tu. Tapi dia dia tak ada apa. Bawa orang kaya sikit, dia kemeh. Dia kemeh, katuk kat ni, lepas lagi mau kita kemeh betul lah ni, kali ya sungguh. Tapi yang itu biasa. Nanti kita kau cerita sejarah pakaian mau kita ni. Dia kau ubah pasal mana dah. Maka, negeri, apa itu? Apa ni? Negeri hak sebut tadi orang Cina catat. Sebab apabila Shitu pergi ke Cina, dah. Dia tanda, dia kata Shitu ni dia tu muka hitam. Muka hitam. Wow. Rupa parah pendek, muka hitam, duk rai, muka bekang. Muka bekang hitam, rambut keriting, tubuh pendek. Ia ibarat hitam tadi, anda suka. Kongte lah, kongte. Lepas tu, warna kulit tu cak sawo ni lo. Tu orang Tanik Sah. Dia tak ada kata hitam, dia kata gelak. Piu klam tu gelak. Gelak ni, cak nak gelak lah sikit. Kalau hitam tu, hitam lenuk tu dah. Ni amor ni dia dah ni. Hak teh dah ni. Lain sikit tu cerah sikit. Cak wasawa ke? Kenapa wasawa? Dah, wasawa ke? Wasawa nila. Wasawa nila ni wasawa hak kita sapuh dah nak perih tu. Panggil sawa nila. Sawa besar-besar bulak-bulak tu. Maka itulah cak orang Tanik Sah. Pak kita tu kita cak ni. Hak ni kita kena rojok kelik lagi kepada salah satunya daripada anak Nabi Nuh tu. Fak kita daripada Ham ke Syam ke Yafik. Yo warna kulit mula di situ. Baru mari ke Siti Konturah Ibrahim pula mari kepada fak kita. Tu tak apalah. Dah. Maka patut orang tani tadi rupa macam itulah. Pada awal-awalnya. Lepas tu cak yo kau cerah, cak yo kau jadi pesan lain ni duduk sini. Dia kata apabila soho orang luar negeri mari dia menego gapo di petani, orang hok mari duduk di tani dah dia menikah kahwin. Iaitu orang Arab dengan Parsi. Nafsu kuat tak kena hok ni tahu deh.
Lepas tu dia mari jauh tak berkali. Dia ingat ke rumah ke anu, dia menikah kahwin dengan orang petani. Payah boleh nikah kahwin dengan petani dah kau tu tak kena duk ijak kubur. Dia tak ada Islam lagi. Tapi orang Cina dia tak nikah. Orang Jawa dak. Jawa dengan Cina dia tak nikah dengan orang luar suku. Dia jaga. Dia jaga suku dia. Dia ada pemikiran pesing tak boleh nikah dengan luar suku. Dia nikah sama Cina, Jawa sama Jawa. Orang Arab dengan orang Parsi dia ada konsep mikir pesing lain. Dia nak besarkan bakar dia, dia pergi buh benih ke bangsa lain. Maka banyaklah keturunan mereka duduk di Patani. Keturunan mereka tadi keturunan Arab dengan Parsi itulah. Jadi kau ni lah mulanya budak-budak beranak orang tu baru-baru tu mula hidup macam. Mula hidup macam, mula ada bulu, mula tinggi, tak ada pendek dah lah. Asal kita pendek. Pendek ni bukan kenek. Mata genah sikit dah. Tubuh halus. Bukan kere, tubuh. Bukan kotak, abang tubuh. Tubuh halus lah. Dah, halus-halus kere-kere sikit. Lepas tu buat Arab dengan Parsi mari ni mula-mulanya buat kita ada lah jenis ni. Ya Cina tak nikah lagi dengan Melayu. Cina ya baru nikah dengan Melayu zaman tu. Zaman Islam tu, zaman Kristian. Jawa pun supa. Kau ni dia tak menikah dengan petani sebab dia takut, dia dapat hitam. Gelak rambut keriting. Arab dia tak ada. Arab dengan Parsi, dia tak ada konsep macam tu. Dia menikah dah. Maka banyaklah keturunan mereka duduk di Patani. Orang-orang Arab dan Parsi suka masuk hutan dan bukit kerana memburu binatang. Jadi dia kata orang Arab dengan orang Parsi hok mari di Patani kita dia suka masuk hutan. Suka naik bukit. Kerana apa? Kerana nak buru binatang. Kau tu hutan banyak. Kok kiling dekat-dekat dengan kesik, kok bujuk, kok tu berbelana dah nate ambil dulu. Nampak dah. Lepas tu kalau kok bukitnya, bukit yang paling dekat kali hok orang Arab suka, iaitu yang ambil dulu, Arab dengan Parsi suka bukit besar. Herak bukit besar. Bukit besar ni bukit Kokpo, bukit Seka. Kalau lihat jarah dulu, apabila belayar mari di taning, nak cek kata siapa dah taning ni nampak bukit tu. Bukit hok kata nampak bukit besar hok siapa di taning tu, bukit Kokpo. Bukit Seka tu. Pak sia wak tok kong. Habis itulah kemukiman, mukim-mukim hok tinggal orang Arab tu banyak. Nama. Maknanya kalau kok Seka, kau ni bedu, kok po, lepas tu musim di siapa kok bayar, kok pia, kok banyak orang Arab tinggal kok tu zaman dulu. Perak. Arab yang diburu nate. Lepas tu dia tinggal jadi kampung, kok tu banyak juga lah. Arab dengan Parsi. Hak jelasnya hak saya tahu di Kosah Benar Bedo tu dengan Kosah Gelar Bukit tu cerak kata orang Parsi ni pernah tinggal duk situ. Bukit Arab orang Parsi. Orang Persia. Dia biasa buat kampung duk situ. Pas tinggal bakar kat tu. Kalau Benar Bedo tu cerak, Benar Bedo, Gelang Gajah, Kokpo kat tu ada kampung orang Arab tinggal duk. Bukan Arab, kampung Parsi tinggal duk situ. Kampung Irek, kampung Persia. Kalau fok ni jangan tengok kita. Dia tubuh tinggi, hidung acung begitu lah. Mungkin apa kena betul tak jangan. Jangan pula deh. Tapi adalah fok tinggal benih kat tu lah. Kamu murih kena betul tu kamu jangan, atau jangan tak apa. Jadi orang Parsi dengan orang Arab ni suka masuk hutan sebab apa? Masuk bukit sebab apa? Sebab dia nak buru nate pada muhjo pada pasir. Dah. Berkenaan dengan rusa dan kijang. Jadi kata dia masuk buru nate ni dia nak buru apa? Buru rusa dengan kijang. Tu. Dan sebab itulah orang-orang Arab sangat suka di negeri Patani dan sahabat qarib
dengan orang-orang Patani. Sahabat korib ni makna tu sahabat rapat. Korib. Baik. Korib ni rapat lah dekat. Pun senik lah. Pun senik. Orang Arab tu suka nak duk tanding sangat. Sebab boleh nikah kahwin dengan orang tanding dah tak payah. Lepas tu orang tanding jadi peleksa dah. Kalau kita tengok suku-suku kaum di Nusantara zaman dulu, payah nak nikah dengan orang luar. Siapa loning banyak lagi duk pergi. Contoh orang Minang. Orang Minang ni loning je. Kalau dulu sikit ni orang Minang pun dah tak nikah dengan luar suku. Orang Minang ke, orang Jawa ke, Bugis ke, Dayak apa, kau teruk lagi. Tak nikah dengan luar. Ya begitu kita kena nikah sama suku kita. Tapi orang tani jok zaman dulu dah tak ada konsep back ni. Kata kena menikah dengan bakar kita dak. Bakar Melayu lah. Orang tani so ya pergi. Iaitu tak menikah dengan orang luar agama. Herak. Dengan orang yang bukan Islam. Dengan orang bukan Islam, siapa law ni kita pun tak menikah. Kalau nak menikah juga dengan orang Sia, orang Cina, orang India yang bukan Islam, kena masuk Islam dulu. Kalau masuk Islam tak jam. Dah, yang dulu law ni duk baik tu lah, tapi law ni dah juga hak tak tahu bakar dah. Ada hak tino hak genyah-genyah law ni. Temu tahang jangok sikit lari masuk tahang masuk jawi berkedok. Banyak law ni. Nak ke sia, turuk sia, ke sia tak masuk jawi pun tak apa, yo jong sia tak masuk Islam pun tak apa nak. Allah, set jengguh lah. Cuma. Dah, cuma. Tak masuk jawi cuma. Najis. Dah. Dah. Dia kira sikit lah. Tino-tino mana nak gila ke orang bukan Islam tu. Ya masuk Islam lah dulu. Dah. Masuk Islam dah. Yakin kata berjawi. Bukan mengucap saja berjawi. Dok ni payah buat amal. Dia tak suci. Tak apa. Jawi tu sunat. Dah. Tapi dia payah nak menyuci tu. Dah. Gitulah. Dah. Maka orang Arab. Orang Arab. Jadi gamar suka duk tanding sai rapat dengan orang tanding. Syahadan, adapun orang Arab dan Parsi sangat takut kepada harimau. Ya kata suka buru nate, suka buru so ngakije. Tapi orang Arab dengan Parsi ni, dia takut kepada harimau. Takut gerima. Ya ada cerita takut gerima ni. Dulu orang Arab yang wasrata dia ni hebat. Dia tak takut rimau, dia tak takut singa. Tapi zaman Rasulullah dulu tu, Abu Lahab tu. Dan juga anak dia, anak Abu Lahab. Hok tuduh Nabi tu. Akhirnya, dia wasa hebat dia. Satu ketika dia pergi menego di negeri Syam tu, terhatas singa mari kepang dia mati. Tu cerita tu. Habis itu apa ni? Tabat yada abi lahabin watab tu. Tu cerita dalam itu tu. So, akhirnya makan di singo. Dia best hangat tu. Nama apa? Nama tak ingat. Masih tak ingat. Anak budak nama apa? Utaibah. Utaibah ke Ubah. Tak ingat. Tahu? Nah. Lakin mereka itu sangat suka memburu binatang seperti kijang dan rusa. Lakin tetapi walaupun dia takut harimau, tetapi dia suka buru nate seperti kijang dan rusa. Maka bila masuk hutan, dia tak lagi sekat dia kena pergi orang Melayu. Maka orang Melayu kita lah bawa jalan lagi sebab orang Melayu kita dia pandai ilmu nak kontrol harimau. Ni salah satunya ilmu orang petani zaman dulunya adalah apa ni tukar-tukar pemburu-pemburu ni naik perang lah dalam melon ni dah. Orang hak kalau ilmu zaman dulu orang tani kita satu kalau boleh kontrol gajah bagi tok kucing. Boleh kung gajah. Gajah tu orang menyok bayar tak ke mana tok kucing buat ilmu dia pah. Hak soho kalinya tok ni. Kita kata ada lo ni ada lagi tok kucing. Lo ni ada retino tok kucing duk tenduk. Dah, jabak tu, ada di jabak tu. Boleh kontrol gajah. Ilmu tu unik. Kalau rima, hala. Tok hala. Zaman dulu tok hala ada. Rima jalo.
Jala banyak dulu. Fok bakoh la panggil. Asal bakoh la ni kontrol rimai masuk hotel tu. Rimai tak tu kat orang dah. Dah. Masuk hotel mari popcorn nak kepak, ya ada ilmu. Pada mata duk dia mau ni ilmu di mana? Kalau kita kaji ada zaman dulu orang putih. Dah dia mari kaji apa ni benda misteri-misteri di Kelantan dan Patani. Saya baca dah. Dia kata boya dengar jampi-jampi, dia ada jampi pesing Arab dan juga jampi pesing Melayu kuno. Pesing Melayu kuno memang dia sakut dengan benda-benda hak zaman kuno. Wallah alam lah tu dah. Kita susah kecil hukum lagi. Lepas tu jampi hak pesing tubik orang Arab tu, semua tu dia kata jampi-jampi hak kaitan dengan doa-doa Nabi Sulaiman. Sama. Sebab jalan jarah Islam ni, orang yang Tuhan, bukan orang lah Nabi dah. Nabi yang Tuhan wi mukjizat hak istimewa, khas sakut dengan boleh faham bahasa binatang ni. Nabi Sulaiman. Dah tangan pang kayu pun boleh kecek. Ketika Nabi Sulaiman duduk di Palestin, di Baitul Maqdis. Setiap pagi ni dia berjalan, kalau nampak pang kayu mana yang baru tumbuh, baru-baru dia kecek. Dia wahai pokok, apakah nama kamu? Pokok semua dia royak belakang nama si tu, si nama tu, nama ni. Dan juga semua pokok ni dia akan cerita, dia royak ke Nabi Sulaiman kata, dia tumbuh mari ni untuk apa? Aku ni untuk jadi ubat tu ubat ni. Ubat tu ubat ni. Dia cerita ni ada dalam dalam Nabi Sulaiman. Akhir sekalinya ada satu pakayu tu lah. Hak dia royak tu nama dia tu Gurbah. Tak ingat dia sungguh. Ada satu nama, yoyak nama dia tu makna dia Nabi Sulaiman tanya, "Gano nama ni?" Makna dia tu nama berutuh. Nama berutuh. Holak ada nama, bisa tu nama Medan, nama Cengar, nama Ting Zaitun gitulah. Ada apa hikmat manfaat. Sepang tu nama berutuh. Maka Nabi Sulaiman cabut pang tu. Pergi tanah lain tempat kebun dia. Sebab tu dia mari nak berutuh masjid. Dia kata, selagi aku duk hidup ni, tak boleh berutuh masjid ni. Maka kait dengan pang kayu tu jugalah Nabi Sulaiman ambil waktu kak. Ambil waktu kak. Dan akhir kali Nabi Sulaiman pun mati atas mihrab dengan tukar. Sedangkan jin dan setan tak tahu. Sebab jin setan takut Nabi Sulaiman. Dia kijau untuk Nabi Sulaiman. Pas bila dia tahu Nabi Sulaiman mati, happy for dia. Habis doa-doa Nabi Sulaiman ni banyak. Habis orang-orang kita zaman dulu hak pandai masuk hotel ke apa tu, dia tak ada sebut tok naik. Tu lain tu. Masuk depan ni, Assalamualaikum. Awe anak gajah ni masuk hotel, jangan buat karut pola. Dia minta ke hotel gajah hotel. Tu salah. Nampak tak? Tu salah tu. Syirik. Tapi orang berdua tak kenal sungguh ke. Dia sebut kau lah. Hak orang Sia panggil masuk hotel, "Chào bà, chào cậu, dong bandan hai luka doi thơ." Bolehlah. Bukan dia bukan belaka tu. Hanya masuk je kena baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Katalah doa gapo sakut Nabi Sulaiman. Ada oleh Quran tu. Nak menyelamatkan kita sebab oleh hotel ni ada jin banyak, setan banyak dah. Dalam laut pun sama kening dalam laut. Gitulah, kita semua nak kata apa pergi ke Quran. Habis jangan gaduh kita kos-kosan kita pergi pak. Kano masuk hotel mulut jadi begitu tanya kata apa kalau dia baca ayat mana-mana dia tak apa. Ayat-ayat tu jadi penawar belaka ke. Hak tak mahunya ya mambang bukit, mambang tanah, mambang angin, mambang laut, jaga kalau sebut mambang tu selalu. Dah. Tak ada istilah tok ni tak tok ni masuk hotel dia sebut ayat Quran. Tu hak dia kaji dah supaya maiteri dia kaji. Maiteri, nora, makyong. Lepas tu jenis-jenis doa mak kita. Banyak tu dah. Kalau hak sakutkan doa Nabi Sulaiman, walau alam Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa hak banyak. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa. Hak bukan doa daripada Quran tu, walau alam. Dah, tak kira lah. Dah. Maka
Demo ni kena guna orang Melayu kita lah masuk hotel. Sebab you nak buru kijai. Siapa orang Melayu kita zaman dulu dah. Orang Arab ni cenderung. Sebab orang Melayu kita ni boleh panggil benatang mari duduk berdecok depan. Saya pengalaman peribadi nak cerita sikit. Zaman saya kecil-kecil dulu. Zaman saya budak-budak dulu ni. Saya biasa duduk di Dangar. Mula saya tu duduk kebun. Duduk kebun di Kemung, Dusun Nyung. Pas saya tu kau tu tak ada balik lagi lah. Duk posi pohon. Gi dah bukit di Kemung. Lepas tu kawan guru buat dia tu nak pergi buru, nak pergi bedil planuk. Saya pun turut pergi juga. Lepas tu tak ada takut apa. Hekang tak ada lagi. Hak hening tu lah dah. Hekang ambil dulu tak ada lah ambil dulu tu. 4-5 ni orang pergi lah bukit. Pakai duk nusuk belakang. Kita kan makin nak pergi cari bedil. Macam mana tak kerti lah kita pun. Dah berjalan turut pergi tu. Berjalan pergi tu. Lepas tu ada sore. Bukan panas semua. 4-5 ni orang sore panas. Dia ambil daun kayu. Dia tak daun kayu dah. Tak ada banyak sangat. Tak dah tu lah. Dah orang lah duk nusuk. Lepas tu dia gendel. Dia palu. Macam mana buat? Kita semua je tak ada kayu, tak tanah tu. Tiba-tiba planuk tu baik. Ni tengok dengan mata ni. Mula kita kata, duk kata sihir, duk kata apa. Janguk panjang fok ni, fok maya beb zikir kuat ni. Zah jalan buat kerong belakang fok cuk tu. Tu baik mari dah. Dia kata palu tek. Planuk tu baik mari dah. Saya ni dah nak suka. Lepas tu takut tu baik suara, saya dong baik katuk mulut. Sebab saya nak suka benda nak ketawa. Sebab dia tu baik mari decok je kaki wak punggung tu. Ting. Pola kau dah. Tak sekolah hidup kata menate nak tu baik wak macam tu. Dia tu baik ke dia musim 2 ekor, dia musim. Lah berjinak. Pas datuk tu duk genai situ. Dia tu baik waktu dia wak punggung. Ting. Lah. Lepas tu hak duk tepi tu selalu dah. Pang. Gede, dekat. Pang kali guh 2 ekor, dia berjanji dia pang. Pung turun bismillah. Satunya saya pun nanya dia dah. Tapi sedap tengok dia bergenai. Lah, saya kata ada ilmu bergenai. Lepas tu berkelik mari rumah dia sampai cerah tu, duk kecek lah kita pun tanya. Duk kecek sama dia lah kita ingat. Kalau genai tak kena tu baik menata lain. Kalau biasa genai atas daun, katak atas tanah menata kaki pak. Hak biasa boleh makan. Kalau biasa main sunat siuk, menata tak ada kaki. Indianya tengok tak India. Hak duk takut dah bisa tu dah buh le bekas le raga tu bunyi ping tu baik pala dak ngeng. Pakai ilmu po dia mata bala nak pakai kata hatu jin setan pun. Dah ada. Tapi ni atau nate ni halah dengan kontrol. Pas kita tengok orang dah ajar beruk wak sika, beruk naknya gajah main bola dah. Dia didik ke mana? Tu tak ada kena bergenai. Tapi nak ayat kata dengan sancak tayan tu, dengan nafsu nate tu, balai tak ada akal pun dah. Tengok lomba-lomba pelaloma dah. Ibu lomba-lomba tu, ikan lelak tu baik main bola boleh. Tu baik naik tarik dak main senduk tu dah. Main pak decok musim masuk buah gelembung tu baik mari. Hanying kata hanying dah lompat-lompat tu baik. Nate tu. Tu ni hak dunianya dia mau latih lama. Tapi hak pasal bergenai ni. Ni ada orang atau ya pernah dengar juga dia kata ya. Ambo bukan pernah dengar, pernah tengok. Tapi gimana tak biasa. Dok sungguh gimana tak biasa, tak mau tengok tak balah le hotel tu. Dia kata gimana apa boleh. Tapi fok ya ada bawa gimana sore lagi. Mana tu bawa gimana mari pun dia pun buat gimana boleh. Saya pun minta tak iso tengok juga. Dengan chat saya royak tu dia kata bagi matubik ni dia pun baca bahasa mana, dia pun buat bahasa tu, gima tu lompat lari sebab dia nampak ada gima juga. Tu ilmu halal dah tu. Wallahu a'lam. Dah, hak sahih kita bisa tengok mata kita boleh cerita. Hak kita tak bisa tengok, wik cara nak ya ni kan rak fang ni kan rak cum. Kita kena pakai otak sendirilah.
Untuk nak nilai tu takut jadi benda keliru ke kita. Tapi benda ni tak ada sakut akidah apa, benda kita pengalaman tengok. Asalkan bukan sihir, sudah. Dah. Asalkan ilmu. Satu ilmu. Tu dia. Jadi mereka itu sangat suka memburu binatang. Mereka itu tadi orang Arab dah, Arab Parsi itu. Suka binatang seperti kijang dan rusa. Dan adapun tanduk rusanya, mereka itu ambil guna permainan. Boleh jadi semelih po siap dah rusa dengan kijang tu dah tanduk rusa. Tanduk rusa you supaya kayu tu dah. Mereka itu ambil guna permainan. Ambil jadi permainan. Seperti penyakut kain dan jubah. Ni nak tunjuk kata orang Arab dengan orang Parsi ni dia pakai pakaian pasti berjubah dah. Sebab apa? Dalam kitab zaman dulu panggil jubah dah. Iaitu dia ambil wak sakuk di rumah dia, wak sakuk kain dengan sakuk jubah. Ni, seperti penyakut kain dan jubah. Lalu ni kita pun baik tu ke dah? Dah. Ada tanuk usaha potok dalam rumah kita buat cu saja. Saya nak sakut kain takut patah. Dan orang-orang Buza itu makan babi. Orang Buza. Melayu lah. Melayu Buza lah. Di petani kita tu makan babi. Maka setengah-setengah orang itu tukar babi dengan kijang. Kerana orang Buza itu sangat-sangat sukalah kepada babi. Dan orang Melayu Islam itu benci kepada babi. No, ya atas zaman ni orang Melayu tani kita ya ada 2% dah. Hak jadi Islam dah. Hak jadi Buza dah. Tapi gajah tani tak ada Islam lagi. Rakyat separuh-separuh jadi Islam dah. Cerita jadi Islam dah ni pada awal-awal lagi dalam kitab sejarah ni. Hak sebut kata Islam sudah mendarat, sudah naik di tebing tanah Taning ni 300 hingga 500 tahun dah. Belum Raja Indira tu nak masuk Islam. Orang mula-mula masuk Islam, kawasan mana? Kalau tengok oleh jarah ni, dia kaji dah kata orang yang masuk Islam ni orang di kawasan pesisir. Orang kawasan pesisir ni bermaknanya orang ke tepi laut. Orang tepi laut. Negeri hak tepi laut zaman dulu hak besar kali, negeri tepi laut iaitu negeri Sai. Negeri Sai. Jadi orang-orang kat tepi laut buah ngabe kono deh. Lubek, negeri Sai siapa ke Jingok kono lah. Orang hak masuk Islam dulu. Pada orang di Nyalima. Mana tu orang-orang luar kota hak masuk dulu. Hak masuk Islam dulu. Habis itulah Islam ke tepi laut ni Mekah dulu. Orang kok kapuk otah. Pasir Jawa, kok ngabe, ke Nabo, kok geger, kok lah. Deh. Kok buah kok nu. Deh. Ke Datuk kok nu. Gi siapa kok sai teluk leweng kok nu. Orang kok tu yang masuk Islam dulu dah. Belum pada raja di Nyalimo nak masuk Islam. Sebab apa? Dia pengaruh Arab ni mari menego ke tepi laut dulu. Sebelumnya raja di Taning nak masuk laut. Lepas tu cerita hak nak masuk di Taning ni pun ada cerita. Walaupun kita tahu dah dalam kitab sejarah sebut raja masuk Islam kerana jadi penyakit kulit. Tak ada orang panah nak pubat. Tetapi ada satu ketika dulu ketika orang Arab duk bersoho di Teluk Taning, kawasan Teluk Taning tu ada kampung orang Melayu Islam dah situ, ketua kampung dia nama Pok Tani. Orang-orang di Nyalima, di Calik, di Perawai, di Kota Mahliga ni banyak pakak hijrah. Pakak pindah. Pindah hidup tepi laut sebab nak mudah nego.
mudah bersaing dengan orang luar. Maka gajah hok duk di Nyalimo ni di kota Mahligai pun bimbel lah. Sebab rakyat banyak tubik-tubik pergi ke laut dulu. Duk tepi laut. Dia takut juga. Takutnya lahirnya kuasa baru tepi laut. Panjang tu takut timbul gajah baru. Dia timbul gajah baru tepi laut ni susah gajah hok besar ni duk di Nyalimo ni. Maka pada masa tu gajah Indira sendiri itulah dia lari. Dia lari. Lari kata tak wigi. Sebab takut habis orang di kota Mahligai. Sebelum gajah nak ada kisah cerita Giburu Natal itulah dah, Perak. Maka ada pada satu ketika tu ada ketua kampung sore kawasan kota Mahligai tu nama Pok Kasa. Pok Kasa ni dia mengajak semua orang pergi. Dia tahu dah tergajah lari dah tak pergi. Tapi dengan kerana dia nak pergi juga dengan kerana wasa seni, wasa rezeki baik. Rezeki molek, untung, hidup tepi laut. Maka ialah mengajak rakyat semua pergi. Akhirnya bergajah di kota Mahligai itu tahu. Maka gajah kota Mahligai pun hukum bunuh dia. Pok Kasa tu. Deh. Lepas tu bunuh. Tu cerita dia. Lepas tu gajah tadi, apabila lama mari dah lah banyak tahun dia. Bawa pindah hidup di Gresik, jadi penyakit kulit, masuk Islam. Bawa lepas masuk Islam tu, dia mikir mari pada satu ketika dulu, dia biasa bunuh orang jatah, seorang tok mengulu kampung, seorang hok ajak rakyat dia hidup tepi laut. Iaitu nama Kasa. Maka dia isah diri. Tu tak apalah zaman belum Islam. Maka dia pun tahu nak aku mana, dia pergi ambil anak Kasa. Anak Pok Kasa tadi hok tak mati tu muak gajah, wak tepat duk, muak gajah. Lepas tu usung kata sejarah segi je tak ada muak gajah. Wak mengusung, lepas tu kiling kota. Herak. Nak mehti, bukan mehti nak daya kelik sebab dia biasa bunuh Pok Kasa. Maka alat hok wak ngusung orang tu dipanggil siapa hari ni panggil anak Kasa. Kena anak Kasa. Tu. Kita yo mari pada Kasa, Pok Kasa tu. Lah ni orang bapa Kasa bodoh dah. Kasa. Tapi Kasa mana tak tahu. Kalau Kasa hok ajak orang ajak pergi Islam dulu wallahu alam. Kayak Kasa anak Kasa tak tahu. Kasa bahasa lah ni dah. Kasa tu Kasa lah. Kau Nyalimo banyak Kasa. Saya pun dah cek Pok Ning, Pok Bako, Pok Kasa dulu dah apa. Kalau dia dah, dia. Kalau bukan. Kira apa banyak. Deh. Jadi pada masa ni orang Islam ada dah. Orang Melayu kita kata orang tani kita jadi Islam dah setengah. Jadi buza setengah. Mana tu dah sembah berhala lagi setengah. Hak buza tu dia suka makan babi. Hak Islam dah tu dia benci ke babi. Sebab Islam dah lah. Maka dia tukar barang dua tu. Jadi kata dia tukar kijang dengan babi lah. Sebab orang hak Islam makan kijang. Hak buza makan babi. Sebab haram dan suka khianat kepada tanaman-tanaman orang-orang Melayu Islam. Dia kata hak buza suka babi. Hak Melayu Islam itu benci kepada babi. Kerana babi itu haram dan suka wak khianat kepada tanaman. Sungguh babi bukan yang dulu dak, yang lo ni pun supa. Dia kata tanah lah hubi-hubi apa sugung lebih ke dia. Kita tanah dia tepsa anak tak nak dengar apa sugung lagi. Kena dah orang tua dulu kata menata babi pun. Hubi apa sugung. Pautoh sap-sap apa sugung ke dia. Dia kata hidung dia kata apa dah babi sugung. Dia kena sungguh. Dia kena yang mana tu dia mengarau. Dah supah hanying. Hanying kah. Dia nampak anak kamai, anak biring, anak lembu, kikir lebih ke dia.
Nak kata makan sangat berkeduk je gerai kok mana. Dah, kikir habis ke dia nak kambing nak apa. Ni dah panggil menateh ni. Menateh ni dengan menateh babi ni teruk dah. Dah. Habis itulah we jadi sekat menateh jadilah ni dengan babi tu. Jangan jadi siapa ke orang. Dah. Ada nak jalan teh-teh tu orang panggil babi. Hak pasal Melayu tak kenal Melayu makan sama Melayu panggil nying. Dah. Orang Melayu makan Melayu jahat. Orang panggil nying juga. Sebab orang Indonesia panggil nying. Orang Indonesia duk berjual, duk lawan Belanda. Sebab duk jajah dia. Dah hambak Belanda tu baik. Tapi fok ni makan upah Belanda untuk bunuh sama orang Melayu, sama orang Islam di Jawa, di Indonesia. Maka orang Indonesia dulu panggil anjing-anjing. Anjing-anjing. Ni istilah. Kena dua kali lah. Bukan hanya punya ekor. Panggil anjing-anjing makna tu munafik. Baruk. Dah, maka kita panggil fok baruk. Fok Melayu tapi makan upah sia makan orang Melayu. Ni orang panggil baruk. Kalau kaya panggil baluk. Fok kita panggil gahnying. Fok hanying. Dah, fok hanying tu fok hak. Kalau tarah habis nak demu dah. Kalau kita masyarakat kita kampung kita rasa taruh we dah nying. Habis anak lembu, habis anak kambing, anak apa. Maka we jelas soheh 100% kata hanying terus so taruh. Pah pacah tekak lalu dah we mapuh ha. Benasa duk sebab betul-betul kalau dia hanying sungguh lah. Dah. Maka hak dia jadi hanying sikit-sikit itu padailah duk salak tu dah. Sebab demo ni makan tulai ya. Tu ya tak saya ni buat upah ya. Lah kita ni binasa jadi orang Melayu Islam dah. Kalau dia jadi hanying ikut kafir. Dah kan? Kita malah kerja. Ni kata malah kerja. Jangan duk makan duit 5,000, 10,000 hok kafir duk duit hang duk duit duk makan sama Islam tu. Hok tu binasa. Omo pandak hok ni. Pada kacau kan dah tak omo pandak. Oh aku tak padu, yo tu ngaruk fok aku. Hai ngaruk fok aku we tu lah hukum. Jangan dia ambil kafir mai hukum gati kita. Tu baru kena. Dah kan? Babi kata ke babi dah. Babi berjalan juga. Kaki dua juga kokoh berjalan kat kampung babi yang hitam berjalan tu babi juga. Orang rumah kita yo banding macam tu lah ni dah. Jadi bukan ambo banding ya atau masyarakat kita sebab keji dan cemar tu yo banding kok tu dah. Dah. Yo banyak kok tu dah. Habis mak kita budak-budak budak-budak dulu. Budak-budak dulu kan ada balah nak buih kok saya katoh dah dah. Nate ni. Tak apa lagi nate tu. Dah. Banding kita dengan nate manusia ni pun sakit hati dah. Nate babi ni Nate hanying Sebab apa? Babi ni benar cemar, benar re. Hanying ni benar munafik. Banding tapi sebenarnya hanying ni zaman dulu ni boleh bawa orang masuk syurga dah juga hanying. Dah, ada dah. Sahabat dulu dah pero boh air le kasut wi pero ke hanying sebab hanying ni tak hukum lah. Dah. Kok pada pasir dulu buat burung nate buat pero hanying baik pun belana. Tapi hanying makna mak kita ni makna lain. Kita tak pero mai dah hanying dah kan. Mak kita hujan sokmo. Hujan sokmo air banyak hanying wahai maning lepas air mai mak kita kena samoknya kali. So pero hanying nate lain belana, pero kucing pun boleh. Nak pero hanying sepore arak kita ni Tanah pertama banyak mana lu. Kan lembu besar mana bagus hanying kokoh dah. Lah ni Malaysia duk ngebok. Malaysia duk ngebok lah ni. Dia bagus hanying banyak. Dia kata tak apa dah hak asasi manusia, hak binatang. Jadi kan kita bagus hanying dengan Malaysia duk ngebok lah ni. Dia bukan binatang pesin pero wak mai. Pero wak buru boleh kita ada kelapa sawit beratus rai. Pero hanying tak apa. Mu tak ada nak berjalan takut orang menyuri. Pero hanying je salah. Siapa pia wi upai tak apa. Kita lah anjing lagi sebenarnya mai dukung Dia sungguh. Dia tak semaya ke tu. Dah. Susah nak buat semaya be. Dah ke? Kena mana mas hamuk banyak rak ni. Kita Syafi'i je bukan Maliki Hanafi. Dah ke? Kan kita Wahhabi. Wahhabi. Wahhabi ada apa dah? Mai lapar. InsyaAllah. Klik baik ni dah.
Sebab wahai khenak, wahai po ni lah. Maka orang-orang Melayu Islam. Ya wahai khenak. Kena babi tahu kan? Kata Tanemen ni orang Melayu Islam. Sebab orang Melayu Islam kau tu dia suka menani. Dia suka menani. Pak kita tak ada wak benar kau tu. Dia wak humor. Dia wak humor. Jadi, waktu itu mula berbantahan di antara orang-orang Melayu Islam dengan orang-orang Melayu Buza di dalam negeri Patani. Mula kelahi dah lah. Mula kelahi. Mula balah. Sebab apa? Sebab orang Melayu Islam dengan orang Melayu Buza. Sebut Melayu Buza yang nak gambar siya. Perak. Tengok ni, jarah kita awal-awal langkah suka tak biasa sebut bangsa siya. Siam, tak ada. Ada Kembing, ada Jawa, ada Bali, ada Parsi, ada Arab, ada Cina, ada Hindi. Ada Jawa, ada Bugis. Siya duduk di mana? Siya tak ada beranak lagi. Yang duduk perasa sangat. Siya ni duduk kok Yunan. Pas belum di Sukhothai tu jadi Chiang Saen dulu. Duk kok partner anu dulu tak ada jadi lagi Sukhothai ni Kohning ni. Pas dia duk rasa kata yo jadi negeri lama dah beretah Sapang dengan Singapura. Pasal nak suka puluh bahasa. Hu hu hi hi hi. Jadi sia ni duk rasa tak payah ku sia ni. Dia mengaku tak dia belaka dah. Kita bukan nak balas dengan dia tapi we jadi soheh sikit maklumat tu. Hak kita soheh benar ni. Kita ni tanah lama dah 700 tahun dah. Melayu Buza dengan Melayu Islam mula bantah. Mula bantah ni maknanya mula kelahi dah lah. Kih babi mung ni mari dok karu tanah meku. Sama Melayu dikecak Melayu. Kan habis dah nak makan lobok ku ni. Padi ku ni. Hak Melayu lagi tu, babi ku dah. Babi mung punah aku ni. Sama Melayu tu. Duk gomo, duk balah kih babi. Sebab apa babi duk pakai nak? Ni mula kelahi. Kih apa kih? Beza agama. Beza agama ni payah. Mu makan babi, ku tak makan babi. Mu ambil babi tak atas meja. Pas ku nak duduk tak leh hundur dah lah. Kalau dengan sia lah ni. Tapi sia mah kita dia pandai juga, dia tahu atau kita tak makan babi. Maka sia hok juruh-juruh tu ke, dia tak ambil mudah babi nak atas meja. Sia kok kampung bersupa, ni panggil masyarakat harmoni. Kalau sia asal tak ada masalah. Perak. Sia kok kampung kok kita dia sai molek dengan orang Melayu dia reti cara. Dia mari makan pulut orang Melayu pun cedek bekas-bekas dia makan. Bawa orang Melayu pergi makan pulut orang sia pun dia cedek bekas-bekas orang Melayu makan. Baik. Tak ada apa kalau hak zaman dulu sebenar. Hak jadi masalahnya apabila tahan tu mari. Kalau Melayu sah kok kampung kita dia boleh duk dengan orang sia. Orang sia pun dia pun sai boleh dengan orang Melayu, tak masalah zaman dulu. Bos sia, bos tahan ni mari duk cakang. Lepas tu sia kuning. Perak. Sia kuning cah sia hok nak buat tokong tu. Hok buat tokong sa cong mekong ing tu hok tu jahat. Hok mari kenak hubungnya Melayu dengan sia hok asal duk dah. Dia mau ni mari pak. Jadi kan dia makan babi. Sitik kita jadi tak hera. Hok tu jadi masalah. Maka kita pilih sign molek lah hok sia hok boleh sign tu pok dah. Tapi kalau sia hok harbi, sia hok pasal tak boleh sign, terus kecek banyak. Cakang halu. Lepas tu, kita cek tengoklah. Nak sia asal ni banyak kampung sia hok duk rumah kita dah naik. Nanti kita sapa sesi orang sia asal duk tani kita tu. Supaya sia kok tabah, sia kok narik, sia nak pergi. Sia mok pai cok kain, sia tu cuk, sia bide tu sia asal. Sia piano gek sia asal. Hok ni boleh sai. Kalau sia hok baru ni sia ni kong. Sia ni kong sia apa? Sia lega, sia goro, sia patlung ni merot pai.
Pok ni sakhe, man sakhe mak le ini pok ni. Yo mari sebab nak jajah orang Melayu. Kalau siasah duk ambil dulu dak yo nak pasang. Yo nak duk sekali dengan orang Melayu, yo harmoni. Yo ame. Tapi siah hak mari jajah tu pok lain pok nikung. Pok nikung sakhe sikit. Oh mari gubuk tanah kita dah. Ha tu. Tak apalah kau kira. Di antara orang-orang Melayu Islam dengan orang Melayu Buza dalam negeri Patani ni mula bantah laki babi. Maka adalah pakaian orang Melayu Buza dengan orang Melayu Islam boleh perhatinya kepada dua perkara. Cara nak beza. Kata ni orang Melayu Buza, ni orang Melayu Islam, dua perkara ya. Lah ni kalau kita nak banding orang Tino, kalau orang Tino, Islam tak Islam tengok dekat kelubung dah. Cara mudah-mudah. Hak pasal kelubung cerak Islam. Hak tak kelubung kita kata Buza dulu tak apa. Kata orang nak tahu mana yo orang Melayu. Yo tapi yo tak kelubung. Yo payah mau kita. Mau kita ni yo pasal kelubung dah. Kalau tak kelubung tu, kalau kita pergi syok kata yo sia pun hukumnya tak salah lagi. Perak. Sebab yo syubhat. Perak syubhat. Yo Islam yo kena kelubung yo wajib. Pas tak kelubung, tanya mak kita banyaklah ni. Dak kerja macam sangkung buat dah. Dak kerja masyarakat dengan hang tu. Kan kat ni nama Melayu pun tukar jadi nama sia. Dia tak apa tak kelubung pun asalkan semaya be. Hei neraka duk nyala tak pala tak khabar. Hau kau wajib ke kelubung tu. Dia mana wajib tak soroyak atas semaya be 10 bakul bang. Deh, puasa setahun semaya 100 rakaat pun tak kelubung dia berdosa. Dia berdosa. Dia kata, "Hai, dia Melayu tu." Kita pun masya-Allah waliyazbillah. Ataupun kita ampun di Tuhan semula sebab kita tak tahu. Kita kata kita kudu pakai kata sia sebab dia tak kelubung ke. Dan kata ana tu dah. Jomah kita ni dia adat dia sudah adat Melayu ni dia sudah jadi hukum syarak dah hak kelubung tu. Jahil tak orang buta kelubung. Walaupun kelubah le kat ni pun tapi dia kelubung. Ya pasang kelubung. Kalau dia jatuh ya payah tengok sikit. Malaikat hak luar pandau. Tapi ada hak Melayu Islam pun luar pandau dah. Tapi muka meh Melayu nampak. Orang jatuh je kita tak kata sia lagi. Dah. Kalau hak pakai luar pandau. Kita tak kata sia lagi sebab muka meh Melayu. Teh-teh tu macam masuk Melayu tapi saja pakai luar pandau. Tak apa lagi. Tapi orang Tino ni jarang weh. Dah. Hak kita wasa pasal tak kelubung. Ni tak kelubung dua wasa dah. Hak jahil sungguh-sungguh sah tak kelubung. Yang kedua hak jadi tom. Buat apa sung yate. Dah. Apa sung yate apa. Tengok kokoh. Tino tu. Tapi ya tom. Tom ya lah kat kelubung. Ya tom. Ya keledah rambut panjang. Dah. Gitulah. Maka kalau kita wasa tu tak mahu jadi syubhat orang. Jadi orang duk berdoa kita kata sia-sia. Sia tu kafir tu kan. Maka kita kelubung lah. Kita takut tak jangak. Kelubung fecang jangak pula. Kalau ni nak cak tu, cak ni, kok tu, kok ni, boh pek tak pek, pusing banyak rak. Lagi nak jangak. Tapi kelubung lah dulunya. Dah. Hak jatuh kita pun katuk sikit bala lutut tu. Dah. Takut syubhat dengan orang lek sana orang panggil. Hei, orang kita ke orang lek sana. Orang kita ke orang lek sana. Orang kata dah. Maka lah ni alhamdulillah orang jatuh, orang muda kita jarang dah nak pakai keluar panak dah. Tak bertemu dah lah. Mereka nak tidur dalam rumah sore dia. Tak apa lagi. Tubik keluar kat patah keluar panak ni. Tapi ada lagi kita temu dah. Buat dua mutu. Itu kita temu dah. Kita tengok kaca. Dia pun tengok. Dia dua orang nak mutu. Kita sore. Kita tengok. Dia pun tengok. Dia orang Melayu kita tak boleh tengok mata. Dia nak ada buku. Dah. Dia pun tengok. Pakai kita pun buat kaca. Sikit je tahu dah keluar panak. Mana tu ni kita tegah muka ke? Dah. Tak ada kata dengan mulut lagi ngati muka itu. Kita buat wasa tu salah. Nah kita tak kecek dah. Kita kena bakal akak tegah muka bau masyarakat kita ni bau amai. Seni dah. Ni lepas biar we tengok we lepas hak tu dia sungguh. Dah. Tak ada jadi negeri tak apa hang jadi negeri dulu pak kita kau jadi negeri dulu dak deh. Guna belah-belah lalu boleh dah. Dah, tu cakang lalu dah hak biasa tak berjenis.
Kita hajar we berjenis. Dah. Ajar dah digorak tak reti lagi kak kok dah. Macam anyok. Dah. Hah. Jadi nak beza di antara orang Melayu Buza dengan orang Melayu Islam ni dia kata dua perkara. Yakni, iaitu apa? Orang Melayu Islam pakai kain dan bawa beliung. Pakai kain dengan bawa beliung. Saya pakai kain. Saya pakai kain. Pakai. You asal you bercawak. Melayu kita bercawak belakang ershi tua tadi. Dah. Ershi tua tadi hok gi di negeri Cina dia pakai bercawak. Bo jadi Islam dia pakai kain. Pakai kain. Lepas tu bawa beliung. Kain yang dulu pasal mana? Kain pasal mana? Kain pasal dulu orang datang pakai kain pasal mana? Tak ada lagi kain bunga ni. Kain bunga Jawa tak ada lagi. Orang zaman dulu dia pakai kain secak. Kalau paling molek, kain tapak jatuh putih hitam. Tu je kain hak besar kali. Kain tenung. Batik tak ada lagi. Nampak? Argentina, kain secak juga. Argentina tadi, dia katuk kat ni je dah. Lepas tu, bo jadi Islam tu, dia beza dah orang Melayu kita. Bo jadi Islam tu, hak Argentina, dia mula akik kain. Dia asal di pusat dah. Lepas tu, dia ambil kain segi, katuk sini. Dia kemeh. Ni zaman ni. Zaman Islam. Tapi, hak bukan Islam lepas. Lepas lagi, kopek dulu lah. Tak malu. Pas zaman dulu, orang akan tengok pun, wow. Tak ke? Dia tak ada arumpa ni. Sebab zaman tu, dia biasa. Sebab dia sepenate kan. Tengok lembu je. Kelanja belakang, lembu kubai, itik, tak ada pasal pakai baju. Nate dah. Orang pun sepatu. Doktor yo ko hai papa mak Saleh lo ni duk lanje. Mak Saleh sama mak Saleh biasa je pok yo dah. Duk lanje pakai one piece, two piece, keping dua keping duk tidur. Sama yo biasa je berjalan. Orang kita duk itu kata duk. Duk patah. Sebab apa? Sebab kita tak biasa. Tak biasa tengok. Dah. Tak biasa tengok asal dia lah. Tu habis itu kita kena katuk. Dah. Katuk boleh kedak ni jatuh ni. Tak itu Tu kacau kau senang nak jual lah kitab sejarah ni. Nah, beli-belilah Beli-beli. Lepas tu pada era pertama. Apabila era kedua mak kita ni mula tukar pakaian zaman Gajah Hijau. Gajah Hijau lah pengasah. Pengasah unik-unik, pengasah kapal dah belakangnya dah. Iaitu orang Tino mula pakai baju zaman hijau. Sebab apa? Dia tengok raja. Dulu kembang, perak. Amo nak buat apa gitulah ni malah pecah baju. Orang Tino dia pakai kain sekat pinggir turun bawah dah. Lepas tu dia ambil kain selagi, dia baluk sini. Lepas tu dia katuk dada. Sini tekak ni nak atas lepas lah. Ni zaman awal-awal Islam mah kita. Kita jangan buat luxury dah. Ada dulu saya duk bahas banyak orang juga. Ya tu habis putaning jatuh kena halah perang jajah. Jahil mai dulu. Tu rasa nak suka. Dia duk gambar sepah hari ni. Kita kata nak tengok orang jahil tak jahil, jangan tengok dipakai ye. Tengok di perbuatan. Zaman dulu ni dakwah pakak ni nampak le klik duk curi barang banyak, duk berzina, duk belana. Orang dulu tak main sentuh. Jahil baik dia tak ada ngaji mai dulu. Pas pakai kau tu bukan duk boleh beli 5 kop 10 kop baju kuning gini. Nak ada selah nak tenung kok nak buat jadi payah. Nampak? Tu contoh dia. Maka zaman Gajah Hijau ni dia mula pakai baju. Tapi tak kelubang lagi. Tak kelubang lagi dah. Dia mula pakai baju, tapi baju dia ni dah terik pula. Pakai terik, dia cekik pinggir. Cekik pinggir sini. Lepas tu dia panggil turun bawah pakai kain bawah. Tu orang panggil baju Bandung. Baju Bandung. Baju Bandung cekik pinggir seksi. Dah. Ni sini pun cacat. Lepas tu apa panggil? Nipih. Nampaklah cat kulit tu.
Kulit napa apa ni baju dada kopek ni pun nampak. Apa ya pakai baju dah. Pada dulu tak ada berserah apa dah. Dia cekik pinggir. Tu zaman gajah hijau mula-mula. Lepas tu bo mari zaman biru ungu kuning. Bo zaman gajah kuning kat tu mula ada kain atas kepala. Kain atas kepala bukan katuk tekak. Asal ada kain je. Ada kain atas bahu, nyanggu kita kepala, nyanggu rambut, kain atas bahu. Dan juga gitu ya. Habis zaman taning, masuk zaman gajah-gajah 7 negeri yang baru mula tok tah kepala. Tok tah kepala ni pun tekak duk luar ke. Iaitu ia menyanggu tah kepala. Ya tok kain, pernah ni hak sutai dah. Ada gila orang derung bakar-bakar macam tu. Ni. Dah. Tah kepala. Lepas pada revolusi Iran, revolusi Islam di tanah Arab, lepas pada hambak penjajah orang putih tu baik, kita baru mula pakai kain lepas. Dakwah tak ada lagi. Dakwah ada lagi. Ni yuk mek kita. Mek kita tok kita ni dia mula kain lepas wa topoh. Kain lepas kita nak pakai tu lah. Dia mula bala. Kokok rambut duk baik tu. Duk cotek. Jusuk dah tu. Nak tolu, nak rambut apa? Ya gaduh. Tak ada hujarah tu. Sampai dulu. Tu. Lepas tu baru lepas pada belarak taning. Tu baru kita mula pakai dakwah. Lepas tu baju kurung mai kau tu. Baju kurung baru umur 60-70 tahun je. Baju kurung. Perak. Umur tak sampai 100 lagi baju kurung. 60-70 tahun. Rumah kita duk Bandung lagi. Tapi pakai kelubang dah. Lepas tu kebaya. Bawa ikan lepas tu mari kebaya. Kebaya ni maknanya baju labuh. Kalau baju Bandung tu ya cekik. Kebaya ya tak cekik, ya lepas turun. Ni Islam ya kokoh proses. Bawa mari belakang lepas penjajah masalah duk ori barang banyak, mak kita pun nak lawan dengan penjajah masalah ni, maka tu baik kurung. Baju kurung ni katuk cik. Baju kena lepas dari punggung, ada dalai pula pakai dakwah 3 segi panjang. Cuk. Pala ni ikutlah. Jatuh apa sebab? Awal belum Islam bercawak, baru jadi Islam pakai kain. Lepas tu bawa Islam zaman Kresik, zaman Patani Darussalam pakai seluar. Kain duduk luar. Kain duduk luar. Pakai seluar 10 wadik. 10 wadik gi. Lepas tu pakai kain lek luar. Bawa pakai kain lek luar. Lepas tu bawa upacara besar pakai kain soket. Hak kita pakai baju raya. Tapi baju Melayu tak ada lagi. Yang gaduh. Zaman dulu juga baju beg hulu balai, beg busana tu. Faham? Bukan baju Melayu beg kita pakai hari ni, hak jangok beg sepasal ni, baju seluar pakai soket dak gitu. Soket dah. Tapi you pakai baju halus dalai ataupun tak pakai baju, you pakai baju tu. Baju busana askar, pakai tanjok. Ya macam tu. Panah lah baju beg tu, tapi orang ada tamneng you pakai lah. You panah pun gundik duk gibah. Nak makan agak menanak, nak manik agak jeru. Baru zaman habis taning tu, baru mula pakai slow, mula pakai baju taning. Kenal baju taning? Kita tengok dalam gambar sejarah zaman dulu, zaman 7 negeri dulu, gajah taning, orang taning pakai baju taning. Lalu ni ada baju taning kita masih tengok, tapi itu tak pakai dah. Dia nak main baju sapawi. Nak kocek tepi. Baju jadi pengasah kerajaan. Bukan Teluk Belanga. Teluk Belanga dia mari Johor. Cekok Musa mari Johor. Lain tu baju Melaka macam tu. Baju Melayu pun mari Johor. Lepas tu menyerak masuk mak kita jadi umum sebab kerajaan Malaysia ya istihar. Mak kita. Tapi mari dah lekat 100 tahun lah. Mari kali ngaju kurang tu. Tapi kalau baju taning ni, dia pakai kain sarung, baju putih dia kacing, dia supak kemah. Pakai sokok. Piyah tak ada. Sokok mari dulu dah piyah. Yang dia buat aleng kot kita. Zaman dulu aleng tu sokok Piyah mari belakang. Sebab orang Arab tak pakai piyah. Faham?
Orang Arab tak pakai piyah. Piyah ni Bangla, India, Pakistan pakai piyah. Lepas tu orang Turki pakai piyah merah ya. Libya, Jazair, Morocco piyah bek ya. Piyah pasal putih ni Yamin. Tahu tak? Orang Yamin yang ganti pakar tu. Orang putih dia pakai juga. Yang salah faham. Kita tahu piyah ni Islam lagi di Mekah. Tak tahu jarah tu. Ada seorang buk orang Mekah pakai. Orang Mekah pakai. Orang Jawa kita di Mekah. Orang Mekah pakai bek rak kan tak? Fashion lah ni balik ke tepi tak ni dah. Tu rak. Sokok mari dulu. Sokok dulu kita habis Indonesia ada emas sokok lagi. Tok urusan ke mana pakai sokok. Piyah jarang lah ni ada jugalah piyah-piyah tu. Tapi mak kita ni bawa nampak pakai sokok nampak pelik nak semaya ni. Oh pakai piyah pakai nak sokok ni jadi imej semaya. Lah. Ke alat tah palo ya ke. Deh sebab tak mau rambut sudung. Kalau wahbi tak apa tak apa. Kita nak galak mula piyah tak akal tak apa. Habis itu kita mengaji jadi buat salah tu. Tak pakai pesudu dosa. Yang dulu dosa lah sebab takut syubhat. Syubhat tu bukan dosa lagi. Takut kita syubhat dengan orang lain sana. Tapi sebenarnya pesudu ni hat topi waktu duduk panah. Deh. Ambil orang Malik Indo pakai topi ni pesudu tak ada apa sebab tak ada hukum syubhat sama kita. Kalau ni pun kita panah bezo tak apa tu ngaji widah le sungguh tu tak apa. Deh. Kita pun tak ada kelain tengok sepor ke sana. Kelain nampak jadi kafir tak boleh juga. Deh. Tapi mak kita pun tak boleh lagi pesudu pun nampak duk. Nampak orang kapun nampak berat lek tu lagi dah. Lek syubhat. Negatif lagi lah. Kita tu tak ada, ku modeng dah, ku maju dah. Jadi kan tak dosa. Tak apalah. Tak ada salah ke hukum tapi salah ke adab. Susah. Pun cikgu tadika tu pakai wajing. Pakai wajing dosa tak? Pakai wajing. Tutup aurat dah. Kamu dah keluar selek dah hitam dah. Gitu dia pakai wajing pergi ngajar tadika. Cuk. Di kampung tu la ilaha illallah mikir banyak salah cikgu ni peling dah. Pagi tanya terdosa nak kena wajing. Tak. Tapi dia salah ada. Uniform je kena baik jurut belanga, presenter dah. Tak apalah. Kita kokok betul lah mana nah, mana dalil tu dah. Mana syarat, mana adat kita kokok duk kira lagi lah. Nak wicuk hak ni lah. Nak wicuk hak ni lah sikit lah. Lepas tu tadi pakai kain pak wak beliung kena tak beliung? Beliung ni kapok dengan cok duk sekali. Cok caku. Nak meh-meh cok, nak meh-meh kapok. Ya gini, di mata panjang kau ni, lepas tu ya itu betul. Sebab tuku, meh tak? Tuku pi besar. Wak takir tanah pun boleh, balik tu wak cokeh pun boleh. Tu panggil beliung. Ni alat zaman dulu. Kalau kita gambar tengok kok boroh-boroh Cina, dia ada wak biji tu lah. Faham tak? Katok. Dia bukan cok. Kalau cok cakur, dia mata sebelah je. Deh. Tak korek-korek tu. Kalau kapok wak takir je. Tapi beliung ni, dia mata pak segi tu. Pak segi juga. Atas ni ada hak biasanya tajir. Dia takir dua belah boleh. Tengok beliung. Biasa tu. Panggil beliung. Tu alat zaman dulu tu beliung. Panggil kuan ke apa sosial tu. Beliung. Macam tu. Jadi orang Melayu kita, hak Islam tu pakai kain dengan awak beliung. Tu bukan beliung tu. Tu macam tu dia panak je. Dia serupa bajak tu. Tapi dia boleh takir tanah. Takir bagai dah. Dan orang Melayu Buza itu, kita tengok orang Melayu Buza pula. Dan orang Melayu Buza itu dan orang Melayu Buza itu orang-orang gelarkan orang berhala. Dia panggil orang berhala. Orang berhala. Kalau orang Melayu Islam panggil Islam. Kalau orang Melayu Buza dia panggil orang berhala. Kerana orang-orang itu pakai tali leher dan gantung gambar tembaga atau perak
atau besi daripada berhala, iaitu Tuhan agama Buza. Tu nak yak bezonyo. Kalau hak Islam, dia pakai kain bawa beliung. Kalau hak Buza, kita panggil orang berhala. Sebab apa? Ditekak dia tu dia pakai tali. Tali hitam. Tali hitam ditekak tu, lepas tu dia gantung. Halah-halah ni pasal ni boleh ni. Pasal ibu tangan ke apa. Pasal ibu tangan ni tokong halah, tokong halah. Ada tokong boleh bekas pun ada. Tokong seka pun ada tu dia gantung. Memang sepuluh sia nak pakai tali tekak ada tokong dah. Ha. Lepas tu dia gantung gambar apa? Dia kata gambar temaga. Ada pesing temaga, ada pesing perak, lepas tu ada pesing besi. Jadi tokong duk tekak dia. Dia ada hak sia pesing gantung banyak ekor dah dah. Tokong banyak teh dah. Tak banyaklah ya buh dia. Dah, ada juga. Seperti learning lah. Dia dah tekak le ya. Tekak duduk ke, duduk ala tangan tu ke, duduk tang mana ikut. Le dah tekak. Ha, tali ditekak tu. Biasanya dia buat tali dengan tali hitam, tali benih tu lah. Lepas tu dia gantung tak berat je halah-halah. Kalau hak besi pun ringi, hak perak pun ringi, dah hak temaga pun tak ada berat mana duk tekak. Dah, tu dia nak cek orang Islam dengan bukan Islam. Sebab apa dia kena gantung besi tu? Sebab berhala. Benda tu duk tekak dia berhala. Berhala ni tokong tu lah. Iaitu Tuhan agama Buza. Ha, tu beza. Jadi hak Islam tak makan lah tokong sebab Islam. Tapi dia wak beliung. Nak cek. Ha, wak beliung. Awal-awalnya wak beliung. Dah. Bawa zaman Islam tu baru mula wak benda lain pula. Tak ada wak beliung mana tu lah. Wak apa? Wak kerih. Wak kerih. Ha, wak kerih. Sebab kau tu yuk Islam lebih dah. Bawa zaman Kesik tu yuk Islam belakang dah. Hak Buza tadi, ya Buza ya kokoh masuk Islam. Kokoh masuk. Tapi ni zaman awal-awal ke. Bawa zaman awal-awal ni ya masih sama banyak lagi. Kita gambar seperti zaman-zaman Rasulullah duk sebar Islam di Mekah tu lah. Awal-awal tu ke. Ke awal duk 13 tahun tak apa 100 ke. Masuk Islam. Nampak tak? Ha, bagi Madinah tu bau kokoh ramah. Tapi orang Mekah pun tak ada masuk Islam lagi kata pun. Kena ada perai dulu. Ha, kok lain pun serupa. Mak kita pun sama ni. Dah. Nak boleh jadi Islam 100 semua tu bakal masa juga. Ha, itulah. Ha, kita kena kedudukan dan orang pada zaman ni. Maka kalau kita tengok gak bukti besarnya kata tani kita ada lama dah tu gitulah. Dah. Ada lah catat teh Cina tahun 1511 zaman Raja Uti Hongte tu zaman kerajaan Liang Su, dinasti Liang hok catat siap dah kata langkah suka zaman Raja Bhagadata hatta duta Echitwa gi ke Cina. Hurai taning tu luah mana besar lagu mana. India pun ada. Jalan India ni ada catatan hak India namanya catatan pada abad yang ke-7 Kartasaritsagara. Kartasaritsagara tu tulis hak kerajaan Ilangkasoka. Kata Ilangkasoka ni dah duk atas tanah semenanjung emas. Dalam Arab ada sebut juga. Hoyak Pak Bakar tadi Cina sebut Lang Yashu. Arab India sebut Ilangkasoka. Kita Arab sejarah Arab hak tua ia tulis Al-Minhaj Al-Faqid fi Ilmi Al-Bahri As-Sakir. Tulis pada tahun 1511. Ia panggil taning Lankosuka. Lankosuka terletak di antara Kelantan dengan Senjora. Duduk di antara Kelantan dengan Senjora. Apa? Mana gitu? Segoro, Kelantan. Ni
Taning duk tengah. Tu lan ko suka. Ingat dah bukti tu dah. Kitab apa tadi? Kitab Al-Minhaj Al-Fakir fi ilmi Al-Bahri As-Sakir. Kalau kita catat India, Kartasarit Sagara. Kartasarit Sagara. Kitab Jawa lagi. Jawa panggil Langkah Suka. Kitab Jawa ada dalam Kartanagara. Kartanagara. Oh, panggil. Kalau Cina, catat Liang Su. Uti Hongte. Dah. Tu. Dia kata bukti mana ya ada hak makan upah sia tu ke. Nama apa? Tirayuk tu. Tirayuk bung rasmi tu dah. Kalau tak ada Langkah Suka, tak ada tani pun bukan tani, patani baru mari dalam apa 45 tahun ni yo. Tunjuk bodoh lagi. Tunjuk bodoh. Dia tak tengok lah kitab semua patani ni zaman sia dia panggil patani dulu. Mereka Tiha apa panggil patani. Sia dia panggil patani. Lama dah. Yo kacau nak pelang baik metah-metah baik pun budak haluh tu. Pala ni ya ada surat neute hak boleh download baca hak semua botol buat tengok lagi. Kitab Pahua Tanat Tam, kitab Perasak Patani, kitab Budaya Tani, kitab gapo pak tiluk pak boleh baca le tu. Pagi baca molek le tu temung. Oh ya banjai macam mana? Orang Melayu pencaulen. Sebab mari pada Melayu, merantau. Pakai tu orang tanya len macam mana? Len macam mana? Yang goyak atau len macam tu kau altai. Kau altai ni bukit. Nak len tak leh ya len kena pergi ke laut dah. Pak kita mari mana len mari mana? Ada orang seorang dulu mati dalam mulah dia. Apa tak nak kecek dia mati dah nak buat kana gitu. Dia kata Melayu caulen tu, hok makan upah tahang 4 juta duk kecek ikut tok email, kok cikgu tadika, kok mudah sekolah tu. Dah juga. Tahulah mati dah baik no tahulah tu. Allah alam lah, wijah lah kita pun tak mau juga tu tak kena. Ada budak soalan gapo? Karya Seri Sagara. Sebut molek Sagara nama Facebook kita. Ada gedak ni weh. Ada soalan apa tak? Dia tahan pranayu yuk sai kasan kok ya. Tahu belakang dah kata ke dua anak tu dosa, tahu nak oyak dia kita bu. Deh. Bukan tak ikut dia. Ni ada doa ni dia mau termasuk utai innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sebut Sulaiman juga masuk utai. Tak apa. Kok mana pergilah. Ya. Tak apalah malam ni kat ni lah insya-Allah. Jumpa pula minggu depan kalau tak ada halangan gapo kita terus sejarah kita kau sedap dah ni. Dah. Minggu depan ni yo nak kira cara adat istiadat bahasa cara mengetah di Langkah Suka pula yo mengetah lagu mana adat istiadat hidup orang pula lagu mana. Jadi malam ni boleh sahih dah lah menunggu kita atau asal duduk di mana boleh buat bahas dengan orang dah lah. Kalau dia tanya kat mana pun boleh jawab dah lah. Lepas tu bolehlah siapa nak sokong menyokong program kita menyokong lagi. Jangan lupa share banyak sebab nak temu orang sekat-sekat tahu hok pikkan moheng tu. Lepas tu kitab ni pun ada lagi 300 buah tu buat baca dah habis ni kita masuk ni. Dah. Pada malam ni sekat ni saja dulu dah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina